Akhirat besok tuan-tuan, kita akan masuk ke dalam syurga dengan doa baginda Rasul. Sebab itu tuan-tuan dan puan, minta dengan Allah, merayulah dengan Allah. Mak, ayah, abang, kakak, atuk, puan saya, merayulah dengan Allah. Allah boleh uji kita dengan sakit. Allah boleh uji kita dengan masalah ekonomi. Allah boleh uji kita dengan masalah keluarga. Tapi ya Allah, jangan kau uji aku dengan masalah akidah. Jangan uji itu ya Allah, jangan. Jangan diuji dalam masalah akidah. Tolonglah ya Allah, bagi peluang kepada aku mengakhirkan nafas aku ini dengan kalimah La ilaha illallah. Minta tuan-tuan, rayu dengan Allah. Kita tak tahu macam mana akhir hidup kita ni. Dulu tuan-tuan, kisah ayah Pin kan, ada ayah Pin lah, ada Rasul mengaku Nabi lah tuan-tuan dekat Selangor tuan-tuan dan puan. Pengikut tuan-tuan bukan budak-budak tadika. Pengikut tuan-tuan dan puan, bukan budak-budak sekolah rendah. Pengikut yang belakang dia ni tuan-tuan, yang datang ke mahkamah, yang mempertahankan ayah Pin, yang mempertahankan Rasul palsu ni tuan-tuan, orang berumur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. La ilaha illallah. Bertahun-tahun solat, bertahun-tahun puasa tuan-tuan dan puan. Akhir sekali Allah uji dia tuan-tuan dan puan. Uji dengan apa? Dengan akidah.